Morning. Hari yang nampak cantik. Alamak, lupa pakai kasut. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita di hari yang cantik ini, harapnya. Sekarang ni petang, macam ada ribut lah. Malam kadang-kadang, petang kadang-kadang, tengah hari kadang-kadang, itulah tengah hari. So aku target ni, aku tak lama sangat. Mungkin aku nak try cari sotong kot. Aku nak try cari sotong sebab ni awal musim. Tak tahu ada ke tak. Orang kata dah ada, tapi itulah, tak tahulah kan. Cuba je lah. Kalau sotong tak ada, dan kita carilah apa-apa yang ada. Macam mana kan, itulah mancing. So jomlah, tanpa melengahkan masa, aku nak heret kayak jauh kat ni. Kereta memang tak lepas dah ni. Depan ni pasir lembut. Pagi-pagi dah basah. Tapi kalau ombak macam ni, boleh lagi. Kalau kau tengok video lepas kan, ombak gulung pendek, itu yang bahaya. Kalau macam ni kita nampak dia naik. Kita nampak dia naik, dan dia akan pecah at one point lah. Tapi kalau yang dia senyap sampai tepi, tiba-tiba gulung, itu yang bahaya. Ni kita boleh tengok, makin tengah hari makin lenang. Fokus lah. Kadang-kadang korang jangan percaya fokus sangat. Fokus boleh lipat. Ada hari kuat dia slow, ada hari slow dia kuat. Apa-apa pun, paling penting korang punya judgement waktu hari kejadian lah. Jangan tengok fokus mata-mata. So ni aku rasa insyaAllah balik mungkin sama ada cabaran sikit, ataupun balik nanti lenang. Tengoklah macam mana. So jom kita terus menghala ke destinasi, terus ke spot. Kita nak try main sotong jap. Bismillahirrahmanirrahim. Try dulu. Guys, aku punya candak kena banang. Alah, janganlah. Alah, kadang-kadang aku dah kata jangan, dah putus. Aduh. Dia baru kata jangan. Hilang candak satu. Hari tu rasa sotong setakat ni tak ada lagi. Dan aku ada masalah sebenarnya ni. Garmin aku mati tiba-tiba. Tak ada Garmin lah aku ni. Tak nak hidup lah tiba-tiba. Tahu kenapa lah. 1 hour later. Macam ada yang ambil. Okey, ada. Ada GT, dia follow geng. Dia follow, besar juga tu, 1 kilo lebih. Itulah, ada. Dia follow.
Alamak guys, aku lupa nak on kamera. Strike off kamera. Strike off the day. Baby GT. Oh. Hey. Alhamdulillah. Itulah dia ada ni. Tadi aku nampak yang besar follow. Atau aku tak off kamera. Aku tak on kamera, lupa. Aku tak standby kan dia. Aku strike. Sebabkan hari ni aku tak ada soda, aku kena main kawasan batu lah. Casting jig. Memang buta ini. Gunakan batu sebagai panduan je lah. Baik turun sini ni. Kalau turun tempat lain, lagi tak tahu nak pergi mana. Oh, kat sini banyak. Kat sini banyak duty. Oh. Masa tengah drop. Aku cari spot pakai mata je ni. Aku nampak mana kawasan batu. Aku berhenti. Oh. Di bawah ni ada banyak. Nampak banyak foto. Jap. Try drop sekali lagi. Tadi sebab banyak ikut tadi. Oh, untuk kata dah. Oh. Ui, banyak bawah tu. Bawah tu banyak. Sekejap, sabar. Baru tengah slow. Bawah ni ada batu. Tapi aku tak boleh marking spot sebab aku tak ada sonar. Marking pakai mata je lah. Alahai, sangkut lah pula. Memang jatuh je dia ambil guys. Kita ke depan sikit. Tengah record lagi ni. Mana dia orang tadi? Cari pakai mata je ni guys. Sebab aku nampak pakai polarized punya spek kan. Nampak ikan bawah. Ni baru tu nama dia scan pakai mata hati. Alamak, dah lari dah dia orang. Dekat mana tadi ah? Sini dah sini. Dia duduk sebelum batu ni. Kat belakang aku ni ada batu. Dia duduk dekat lereng. Ni GT kedua tadi. Yang ni GT ketiga. Dah ni. Memang dia ada banyak tadi masa aku drop. Dia terus ambil. Lepas tu aku buka mata. Aku drop balik, dia ambil terus. Terus makan je. Kalau jumpa kawanan dia memang seronok. Sonar tak ada. Aduh. Itulah sonar aku ni pun dah lama. Ada lah tu masalah dia tu. Masalah hidup dia. Kenapa tak boleh on pun aku tak tahu. Lama dah warranty habis. Berapa tahun dah aku pakai sonar ni. Yang Eco-Map ni kan. Ada lah tu masalah dia apa-apa. Short ke apa ke. Nak kena hantar repair. Oh, lagi. Oh, dia ambil waktu turun. Allah.
Wah, kena batu. Kena batu, ada batu tinggi depan ni. Masa turun dia ambil. Nampak putus tengah. Masa turun dia ambil. Aduh, ada batu tinggi bawah ni. Putus. Kena batu. Tak besar mana pun. Lebih kurang saiz tadi je. Dia lagi batu, tak boleh buat apa. Oh, you. Baru cakap dia nak menekan. Baru je cakap tadi. Dia ada kat kawasan ni. Ni dah seekor lagi. Ada 4 ekor. Masih ekor. Meh. Alamak. Kalau dia ada memang dia ambil. Macam sangkut batu rasa dia. Jig tengah naik. Tadi memang aku nampak 4 ekor. So 3 dah naik, 1 putus tu dah sakit mulut kot. Dia gimana tak tahu. Menyorok kot. Tak nampak lah. Pergi tukar spot dah kejap. So hari ni pun aku target half day je ni. Sonar pun dah tak boleh on. So aku pun tak semangat sangat nak pergi jauh-jauh. Tak ada sonar, ibaratnya mancing buta lah. Tak tahu kat mana kan. Masih masa je lah. So tengoklah, kita try trolling. Cari batu sikit-sikit lagi. Kalau tak ada, kita naik darat. Kau laku update ni. Boleh dah. Gedi-gedi 4 ekor GT. Show. Guys, aku tak tahu kau nampak tak, ada 2 ekor. 3 ekor. 1, 2, 3. 3 saya ingat 4. 3 ekor 3 ekor ikan hiu tengah meronda-ronda ni. Aku try baling kat dia. Tak tahu dia makan tak. Ada 3 ekor. Besar agak, tapi itulah, aku dah angkat aku punya ikan ni. Nampak dia? Aku rasa dia berminat dengan ikan aku ni. Sekejap, kalau aku paling tintil dia makan tak? Tak layan pun. Dia nak ikan aku juga. Khusus slow berhanyut sambil menyotong try tengah-tengah hari ni. Mantap sotong nak makan tengah hari. Sambil berhanyut aku casting macam dat. Tapi kalau tak ada, kita balik. Tengok, dia datang balik tu. Ni. Tak tahu kau nampak tak yang gelap tu. Tu. 1, 2, 3. Janganlah datang dekat. Dekatnya. Sini. Tak nak ambil. Kena. Terkena badan dia. Dia tak sangkut tadi. Kalau sangkut badan dia tadi tu, pisang aku nak bawa naik dia setengah jam tak lari. Ingat dia ambil tadi. Dia langgar. Jangan aku try berdiri nak tunjuk kat korang. Tak tahu kau nampak tak. Tu. Mana tu? Mana dia? Tu dia. Ada kau tengok dekat tempat aku baling candak kat situ. Jomlah balik lah. Sotong pun tak ada. Kita balik. Ni abang kawasan datang escort aku keluar kot. Nak suruh aku balik tu. Ikut tu. Bye. Kan? Kita jumpa lagi. Bila-bila.
Dah sampai dah pun. Nampak. Mudah aja landing. Talak. Aduh, jam hari ni. Sona buat hal. Tak apalah, janji ada hasil. Okey dah. Okay, so inilah hasil hari ni. Hasil hari memancing tanpa Garmin, tanpa Sona. Ini semua pakai mata hati. Alhamdulillah mata hati masih terbuka. So adalah GT 4 ekor, putus ekor. Yang putus pun aku tadi dalam lebih kurang saiz ni je, tapi sebab dia sempat pergi batu kan, tak sempat tarik dia keluar. So besar-besar ni pun kalau tarik pergi batu yang putus juga. So jomlah kita closing. Alhamdulillah ada hasil 4 ekor. Closing GT lah. Yang mana boleh besar? Yang ni kot aku rasa besar sikit je. Jadi yang lain. Oh GT. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kalau korang belum subscribe lagi. Jadi kita akan jumpa video depan. Bye bye. Ngap. Okay guys, so lepas ni aku rasa sebelum aku turun next, aku kena hantar repair dulu kot Garmin aku. Cari apa masalah baru boleh turun. Kalau tak turun tak ada Garmin memang buta lah. Susah, boleh dapat ikan tapi susah. So aku nak tunggu repair dulu lah siap. So kalau ada gap lama tak keluar video tu, korang tahulah kenapa. Aku perlu repair dulu, tak tahu apa masalah dia. Tengoklah nanti. Jom. Okay, baru lepas jual GT. Tadi GT 4.1 kilo 4 ekor. Maksudnya yang apa saiz-saiz besar tu dalam 1.2 1.3 lah seekor tadi timbang. So total 4.1 dapat RM70. 70 bagi 4.1 RM17. Sekilo, RM17 sekilo.